Kalau kamu Presiden Parti Islam masih lagi nak kaitkan dengan politik perkauman dalam tindakan siasatan ke atas institusi tabung haji yang rugi berbilion ringgit. Kerajaan anda ini kerajaan yang hina orang Melayu, nak masuk orang Melayu, cari banyak-banyak mungkin orang Melayu yang rasuah. Kerajaan Madani gunakan isu rasuah untuk menghina bangsa Melayu. Orang bukan Melayu yang bagi rasuah, Pak Negara gelak, tak diambil tindakan. Sampaikan perbuatan rasuah pun diberikan konotasi kaum dan agama. Sampai macam tu sekali. Itu kemuncaknya lah. Kemuncak, nak heret apa lagi tak boleh nak jawab dah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Itu daripada Saifuddin. Saifuddin yang kita tahu kini memangku jawatan Batu Timbalan Presiden selepas peletakan jawatan Nurul Izzah. Sebagaimana ialah isu rasuah yang diperjuangkan oleh kerajaan, dipandang enteng oleh pimpinan-pimpinan pembangkang, termasuk Hadi Awang. Aku tak tahu, kita tengok komen-komen media sosial, tak pernah buat, hanya menyasar kaum Melayu. Walaupun kita lihat sepanjang masa Cina, Melayu apa semua, tak ada kaum. Tapi dijadikan isu politik. Hanya untuk nak melihat itu sebagai gagal. Apa pun itu kita tahu. Tak akan ada sesuatu pun yang dibuat oleh Anwar Ibrahim di mata pimpinan-pimpinan pembangkang sebagai satu kejayaan. Kita dengar Saifuddin balut betul. Kau banyak balut ni pimpinan-pimpinan Hadi Awang. Melayu, Cina, India. Melayu rasuah pun kita lawan, India rasuah pun kita benam, Cina rasuah pun kita heret ke muka pengadilan. Kalau kamu Presiden Parti Islam masih lagi nak kaitkan dengan politik perkauman dalam tindakan siasatan ke atas institusi tabung haji yang rugi berbilion ringgit, saya fikir ada satu yang salah besar, silap besar dalam tindakan diambil dalam siasatan tabung haji. Presiden PAS punya kenyataan ialah kerajaan Madani gunakan isu rasuah untuk menghina bangsa Melayu. Saya tak terfikir betul. Sebab dia kata pemberi rasuah paling ramai adalah bukan Melayu. Anwar Ibrahim tak ambil tindakan. Anwar Ibrahim ambil tindakan pada orang Melayu. Saudara, ini orang mengaji agama tinggi. Betul lah. Saya istighfar banyak-banyak. Isu rasuah ni bukan isu Melayu, Cina, India. Rasuah itu sendiri adalah sifat keji, sifat mazmumah. Mungkin kita ulang balik video ni siapa? Hadi Awang ni, orang Melayu. Seperti mana kata Hadi Awang ni tengah. Orang pintar kononnya ini. Cuma penuh dengan hipokrisi. Kita bukan macam kerajaan ada ni nak hukum orang Melayu lah sini orang Melayu. Gunakan isu rasuah. Jangan bertolak ansur. Jangan kira parti mana, jawatan mana, kaum mana. Kerajaan anda ini kerajaan yang hina orang Melayu, nak masuk orang Melayu, cari banyak-banyak mungkin orang Melayu yang rasuah. Salah, menyakau, tangkap dan dera mereka. Kalau cukup tak buat lagi orang fitnah pada luar sapu. Orang Melayu saja. Orang bukan Melayu yang bagi rasuah, Pak Negara gelak, tak diambil tindakan. Kalau ambil tindakan, namanya dendam. Tak ambil tindakan, namanya kompromi. Respon Hadi Awang sewaktu jumpa media hari Jumaat lepas. Boleh dia cakap itu apa, tapi bagus kita dengar bagaimana respon daripada Saifuddin. Betul tak boleh pakai semua. Yang kita lawan ni rasuah. Kita bukan lawan dia kerana dia Melayu, Cina, India. Melayu rasuah pun kita lawan, India rasuah pun kita benam, Cina rasuah pun kita heret ke muka pengadilan. Kalau kamu Presiden Parti Islam masih lagi nak kaitkan dengan politik perkauman dalam tindakan siasatan ke atas institusi tabung haji yang rugi berbilion ringgit, saya fikir ada satu yang salah besar, silap besar dalam perjalanan parti ini. Sampaikan perbuatan rasuah pun diberikan konotasi kaum dan agama. Sampai macam tu sekali. Itu kemuncaknya lah. Kemuncak, nak heret apa lagi tak boleh nak jawab dah. Dia cuma boleh bagi kenyataan di luar. Kita buat sidang parlimen, dia kata tak boleh datang sebab Anwar Ibrahim pun tak ada.
Betul. Kita bagi peluang suruh bahas isu penyelewengan tabung haji. Bukan kita suruh bahas soal Anwar Ibrahim sihat ke sakit. Baguslah, tapi itulah kalau kita lihat bagaimana Walaun. Ini seorang lagi Walaun. Saifuddin mengaku bahawa dia bagi IC kepada pendatang haram negeri China baru masuk, dan dia mengaku bahawa ikut suka hati dah bagi IC kepada pendatang dia menteri luar negeri. Nak lawak ke bangang ni apa? Insan yang Samudra. Bila mana? Dalam orang kata duk fitnah pasal dakwaan Menteri KDN bagi puluhan ribu, dah dijawab dalam parlimen. Benda ni berapa ribu je, beratus je. Yang buat sebelum itu lebih banyak. Tapi kalau ada Walaun yang percaya seperti rupa, aku tak tahulah dia dapat kat mana fitnah ni. Kesian. Aku kesian dekat insan-insan dunia ni. Betul.